Okay guys, hari ni aku nak tunjuk motor aku tengah bikin. And aku tahu macam lambat sikit aku nak update korang tentang video yang baru. So basically aku baru balik daripada Indonesia. Aku pergi Bromo. Shock ke? So sebenarnya motor aku dah siap lah, tapi aku saja tak nak tunjuk kat korang lagi, sebab aku tunggu beberapa minggu juga untuk tengok motor aku yang dah siap. So aku tunjuk korang. Ini masa awal bulan April aku pergi. Aku pergi tengok motor aku dah kena cabut-cabut, dah kena bogelkan dia. So benda yang utama yang aku buat adalah deep cleaning, maksudnya detailing motor aku. Lepas tu aku spray body dia balik, yang besi tu kan. Aku spray balik. Lepas tu Syah suggest aku untuk tukar rim. So aku tukar rim, aku tukar tayar baru. And alhamdulillah, motor aku dah berbentuk supermoto lah sekarang. Ini dia. Ini dia frame dia. Ya Allah, kemasnya kerja. Semua benda orang dicabut. Aku pun dah tak kenal lah motor aku ni. Ya, benda ni aku tak tahu apa nama benda ni, tapi aku ada tukar kat fender apa entah. Aku tukar colour putih. And aku happy lah dengan kerjanya, kemas. Oh, lepas tu aku ada beli kat barang-barang dekat Shopee. Bukan aku belilah, basically aku transfer duit dekat Syah settle kan. Ini yang pegang fork. Ini Angah tengah buat motor orang lain. Motor apa dah, Modernas. Motor Modernas. So inilah keadaan bengkel Angah. Busy je, ada je orang. Ada yang buat major service, ada yang macam aku nak buat balik daripada mula. Ada orang datang sebab brake tak makan lah, lampu tak menyala lah. Best lah. Aku kalau pergi pun boleh lepak isu sehari, tak buat apa-apa pun tak boleh lepak, tengok, sembang, tanya pasal motor, belajar. So aku masuk kat dalam ni sebab aku nak ambil barang-barang Shopee aku. Sekejap. Lepas tu motor aku ni sebenarnya aku tak boleh nak angkat lagi tu. Duit tak cukup kan. So aku baru balik daripada Indonesia. Lepas tu aku dah banyak dah spend kat sana. So aku macam risau kalau aku tak dapat nak bayar. So ini adalah barang-barang yang aku beli daripada Shopee. Ada ni, yang ni untuk depan, tayar depan kalau putih. Baik lah, aku suka. Dan aku tak tahu aku nak letak dia punya stiker tu kalau apa, ataupun aku nak minta panji untuk custom. Yang ni lampu brake belakang. Kalau tak sebelum ni motor ni tak boleh bawa weh. Aku ada lesen pun aku tak boleh nak bawa. Risau kan. Lepas tu ada apa ni? Ini apa benda ni? Aku pun tak tahu. Kalau tak silap aku, dia tengok betul, New Dirt Power Racing. Apa benda entah, aku pun tak tahu. Kalau korang tahu, korang komen lah kat bawah. Yang ni clutch dengan brake punya kabel. Weh, happy gila weh aku bila tengok benda-benda ni. Aku macam aku hantar dekat tempat yang betul lah. Syah tolong, Angah tolong. Yang ni adalah brake kaki. Kalau tak sebelum brake kaki pun mati, tak boleh buat apa. Baik. RCB. Yang ni handguard. Handguard pun kalau putih. Mula-mula aku tengok barang-barang ni, aku macam tak tahu macam mana lah bentuk dia. Ini signal kiri kanan. Aku tak tahu macam mana lah bentuk dia kesudahannya. Yang ni aku punya tempat minyak. Yang ni enjin aku. Masa ni belum lagi lah, belum detailing semua, dia baru cabut je. Astaghfirullahalazim. Cabut kan tu sekejap lah. Rasanya 2 jam 3 jam lah. Oh ya? Nak barai sekejap. Nak pasang dia lambat. Oh. Kalau nanti wiring tu mana yang kotor-kotor, yang karat putus semua, aku sambung balik, aku balik baru lah, bagi nampak dia baru. Kalau nak tukar semua berkicap. Betul. Walaupun ada duit, barang dia ni bukan semua kita boleh dapat. Dia susah. Mana yang boleh pakai kita pakai. Mana yang boleh repair kita repair lah. Ya. Benda ni cuci lah. Kalau nanti dah siap tu bawa cuci repair lagi. Jadi Angah, saya senang hati orang.
Aku cakap aku senang hati sebab aku tengok kat komen YouTube, kawan-kawan semua cakap tepat betul. Aku ada soalan nak tanya. Okay, aku ada benda yang aku nak share dengan korang. Aku suka motor aku nama Rahim. Tapi ada satu komen ni yang membuka mata aku. Memanglah betul, dia tak ada macam orang akan kata lah kau ni sensitif lebih. Tapi betul weh apa dia cakap tu. Memanglah betul ada je orang nama Rahim. Tapi untuk barang ni, dan Ya Rahim tu adalah, itu kan nama, salah satu nama Allah kan. Aku rasa dia ada nama yang lebih kemas yang lebih elok untuk kita guna. So aku terima komen tu. Dan aku perlukan korang komen dekat bawah suggestion nama motor untuk motor aku. Yang nama dia bukan Rahim, tapi aku nak nama Melayu. Macam Mazlan ke, Roy ke, faham tak? Nama aku tak nak nama macam kereta aku nama dia Black Maria, nama dia Maria. Nama kereta aku ni Iris ni Maria. Tapi aku tak nak nama English dan aku tak nak dia perempuan. Aku nak dia lelaki, nama jantan. Suhaimi ke, Ali ke, faham tak? Apa-apa lah. Okay, aku nak korang komen kat bawah. So terima kasih kepada abang yang komen Rahim itu adalah salah satu nama Allah. Dan aku setuju. Dan memang betul dia seorang je yang rasa macam tu. Tapi aku rasa kalau ada seorang yang berfikiran macam tu dan kita sedar, lebih baik kita ubah. Sebab masih awal, motor belum siap lagi. Ke kau nak tunggu motor siap dulu baru kita boleh namakan dia, kan? Tak apa. Sementara motor siap, korang komen dulu dekat bawah apa nama yang paling sesuai untuk motor aku ni berdasarkan proses pembikinan. Okay? Itu je geng, video kali ni pendek sikit lah. Apa pun aku nak bagi tahu kat korang yang kejap je. Hidup kat dunia ni kejap je weh. Apa yang kita nak kejarkan dekat sini? Apa yang kita nak kejarkan adalah bila motor nak siap. Apa yang kita nak kejarkan adalah kita kena masuk office pukul 7.30 pagi. Apa yang kita nak kejarkan adalah kita kena bayar rumah sewa tiap-tiap bulan, pada satu hari bulan ataupun hujung bulan. Apa yang kita kejarkan adalah minggu depan tu birthday anak aku. Aku nak cari duit macam mana nak beli apa yang anak aku nak. Apa yang kita kejarkan adalah nak buat mak bapak kita bangga. Apa yang kita kejarkan adalah FYP project universiti kita. Itu je lah benda dekat dunia ni yang boleh kita kejarkan. Tapi sebenarnya fokus kejaran kita tu salah. Jangan kerja benda dunia weh. Benda dunia akan kecewakan kau. Kerja Allah Kerja Allah je weh. Allah takkan kecewakan kau. Letak harapan kau, niat kau, hidup kau untuk dia je. Dia confirm tak akan kecewakan kau weh. Jangan letak harapan kat aku pun. Kau tunggu harapan aku minggu depan kau dapat tengok motor aku siap ke. Mungkin kalau aku dah tak ada, minggu depan tak sempat aku nak buat video, motor aku dah siap. Tu berharap tak? Harapan ni bahaya weh. Kita set alarm pukul 5 pagi nak bangun subuh. Kau sure pukul 3 pagi kau hidup lagi? Aku letak harapannya aku akan update kat korang bila motor aku dah siap. Bila motor aku dah siap, sure ke aku hidup lagi? Tak payah berharap. InsyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillah. Cukup. Jadi-jadi lah kawan. Jadi-jadi lah. Tak jadi tak apa. Tuhan tentukan. Kita rancang. Assalamualaikum semua.